Seterusnya saya menjemput YB Senator Tuan Pillay. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua kerana memberi saya ruang untuk sama-sama membahaskan rang Undang-Undang Pindaan 202 kepada Akta Keselamatan Sosial Pekerja. Ini satu langkah yang besar yang menandakan transformasi penting dalam landscape perlindungan sosial negara. Pindaan ini memperkenalkan konsep perlindungan sosial melalui pelaksanaan skim melindung 24/7 di bawah PERKESO, khususnya memperluaskan perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja bagi kemalangan yang berlaku di luar waktu bekerja dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya. Secara spesifik diperuntukkan dengan pindaan di bawah fasa 5 dan hingga ke fasa 13. Perubahan ini mencerminkan kesungguhan kerajaan untuk memastikan sistem keselamatan sosial negara kekal relevan dengan realiti pekerjaan moden selari dengan corak kerja fleksibel, ekonomi gig dan mobiliti tenaga kerja masa kini. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, pindaan ini memperluaskan skop perlindungan sedia ada dengan memastikan pekerja dilindungi bukan sahaja ketika menjalankan tugas rasmi, malah di luar waktu kerja, termasuk semasa perjalanan, waktu rehat dan aktiviti harian. Ini telah dipenjelaskan dengan terperinci oleh Yang Berhormat Menteri semasa membentangkan RUU ini tadi. Ini merupakan perubahan paradigma daripada konsep perlindungan berasaskan tempat kerja semata-mata kepada perlindungan berasaskan individu pekerja itu sendiri. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, namun begitu, setiap reformasi besar pasti hadir bersama cabaran. Pertama, berkenaan dengan kebimbangan majikan dan industri. Pihak majikan termasuk Persekutuan Majikan Malaysia menekankan keperluan garis panduan yang jelas dan praktikal agar caruman dan tanggungjawab majikan tidak membebankan industri, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Dan seperti kita sedia maklum, kerajaan Malaysia banyak mendapat keuntungan dari segi pendapatan dari perusahaan kecil dan sederhana yang begitu memainkan peranan untuk merancangkan ekonomi kita. Kedua adalah berkenaan dengan skim non-employment injury. Beberapa persoalan turut dibangkitkan berkaitan dengan skim ini. Definisi kecederaan di luar waktu kerja harus diterangkan dengan jelas. Syarat dan kelayakan tuntutan harus diperincikan. Potensi penyalahgunaan skim, apakah mekanisme pemantauan supaya perkara ini tidak berlaku. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, isu-isu ini memerlukan penjelasan terperinci dalam peraturan pelaksanaan dan ketulusan. Antara aspek penting yang perlu diberi perhatian juga ialah kaedah pengiraan caruman, proses dan tempoh tuntutan, ketulusan penilaian kes, pengurangan beban birokrasi. Datuk Yang di-Pertua, secara kesimpulannya, rang Undang-Undang Pindaan 2025 Akta 4 merupakan satu langkah progresif ke arah sistem perlindungan sosial yang lebih adil, menyeluruh dan berdaya tahan. Namun kejayaan bergantung kepada pelaksanaan yang berhemah, telus dan seimbang antara kebajikan pekerja dan kelangsungan industri. Dengan itu saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih.